Semalam debt collector call weh. Entah hutang bila tah. Dia menekan. Tidur sampai mengigau. Aku ni badan je besar. Tiba-tiba suara macam balai polis call kutip hutang. Berpeluh jawab, babe. Yang jenis tak goyang tu memang spesies tak bayar hutang, babe. Pendek cerita, mangkuk hayun lah. Kadang hutang bil lama je, babe. Dia call kejar macam aku pinjam duit bapak dia, weh. Aku share pengalaman je, bro. Bukan suruh tak bayar hutang. Nanti tak pasal kena cop Wahabi, susah, babe. Dulu bil sikit je, bro. Tiba-tiba sekarang tuntut beribu. Bunga dia Along pun mengaku set kita. Pagi tadi siap berlakon jadi mahkamah, bro. Eleh kau SPM pun sangkut. Tiba-tiba jadi lawyer. Cerita bil telefon je. Tiba-tiba Acah nak cerita rumah. Dek, logik sikit. Skrip tu bodoh sangat, dek. Kalau jenis bangang bak hutang ni confirm goyang, weh. Silap-silap terkencing dalam seluar. Bro, belajar sikit ilmu proses hutang. Nanti yang kutip hutang tu tercirit menghadap bank negara.